jelaskan saya menggambarkan bahawa macam doktor kata tadi, apabila dah hancur dunia ni kan, macam dalam Quran kata bila bumi ni telah dihancurkan dia akan menjadi rata doktor, dan manusia akan dihimpunkan. Adakah perhimpunan itu berlaku di atas dunia juga atau macam mana doktor? Adakah pada masyarakat itu di dunia ni ke macam mana doktor? Dalam satu ayat yang lain, saya lupa dalam surah apa dia sebut, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari kami tukarkan bumi kepada bumi yang lain. Maksudnya kita dibangkitkan bukan di atas bumi bukan ini. Di atas bumi ni. Di bumi yang lain. Sebab saintis mengatakan bahawa bumi kita sekarang, kalau kita berdiri di atas bumi ketika zaman yang tenang, cantik ini, kita akan ditarik ke bawah. Kita akan ditarik ke graviti. Tetapi bila sampai pada had pengembangan terakhir, sebelum matahari terbit pada barat, graviti akan terbalik. Apa maksud terbalik? Maksudnya kita tertarik ke atas. Melayang-layang. Kita akan terpelanting keluar, dan apa yang ada dalam perut bumi akan terhambur keluar. Sebagaimana yang ada dalam surah Zilzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan disebut dalam itu ketika bumi diguncang sekuat-kuatnya, dan seluruh isi perut bumi akan dikeluarkan. Dan inilah yang disebut oleh saintis barat. Saintis barat mengatakan bahawa satu masa nanti graviti kita akan reverse. Maksudnya graviti akan ke atas. Maksudnya kita akan terbelayang ke atas, dan apa yang ada dalam perut bumi akan dikeluarkan, dan di dalam perut bumi ini akan kosong. Bayangkan bumi kita yang ada dengan segala batu-batan di bawah, magma dan sebagainya, itu akan kosong sekosong-kosongnya, sebagaimana disebut dalam Al-Quran wa tahallat. Dan bumi ini akan kosong perutnya. Dan sains juga menyatakan bahawa bumi ini akan kosong, dan kita akan terbalik segala-galanya, dan langit berada di bawah tapak kaki kita. Bayangkan itu apa yang saintis sebut bahawa apabila graviti telah terbalik, sekarang langit di atas, langit akan berada di bawah kaki kita. Dan perkara ini sukar untuk kita bayangkan, dan bayangan ayat Al-Quran pada hari akhirat menggambarkan kemusnahan total. Dan kita dihimpunkan di atas satu padang yang sangat rata, dan di situ entah di mana, tetapi bukan bumi ini, bukan langit ini, sebab Allah telah declare dalam Al-Quran yauma tubaddalul ardu ghairul ardi, bukan bumi ini. Bumi ini akan ditukar kepada bumi lain, langit juga ditukar pada langit yang lain, dan ini akan masuk dimensi lain. Sebab kita tidak dapat bayangkan, dan ini harus diimani. Tetapi bagi setiap pengkaji ahli kosmos, semakin lama mengkaji ahli kosmos, semakin hampir dengan rukun iman. Rukun iman yang keenam ini sangat hampir dengan kajian kosmos, dan inilah salah seorang pengkaji di barat bernama Stephen Hawking. Stephen Hawking asalnya seorang ateis yang tidak percaya pada Tuhan. Tetapi bila dia sudah mengkaji perkara ini, dia mula percaya pada Tuhan. Dan dia mengatakan bahawa kalau dia tak mengeluarkan Tuhan dalam skema kejadian alam semesta, dia tidak dapat menyelesaikan masalah. Sebab bagaimanakah untuk mewujudkan tidak ada kepada ada? Bukan untuk wujudkan yang ada kepada ada, tidak. Yang tidak ada kepada ada, dia sebut ex nihilo, dan kembali kepada konsep agama. Sebab agama lah yang mengatakan Allah menciptakan daripada tidak ada kepada ada, dan apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan sebut kun fayakun. Dan itulah gambaran, kalaulah benar ada Big Bang, itulah yang berlaku daripada tidak ada apa-apa menjadi alam semesta yang begitu cantik, indah. Dan ini akan mendekatkan pelajar Muslim kepada agamanya, kepada keimanan. Dan inilah dimensi yang kita ingin sama-sama kongsi. Betul lah doktor, tepatlah sebagaimana yang doktor katakan bahawa semakin jauh kita mempelajari ilmu kosmos ni doktor, ya, semakin orang kata timbul kesedaran, keinsafan betapa kedilnya diri kita ini, dan semakin kita ingin mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam kesempatan ini juga saya mungkin boleh sebut bahawa di barat sekarang orang barat berlomba-lomba memeluk Islam. Kerana apabila mereka mengkaji perkara yang seperti ini yang manusia tidak tahu. Ya, betul. Dan tiba-tiba Al-Quran menyebut, maka ini mungkin saya telah sebut dalam pertemuan yang lalu, bahawa penduduk-penduduk di barat sekarang, walaupun tidak dinyatakan secara terbuka, mereka telah berlomba-lomba untuk memeluk Islam, sehingga 1/3 penduduk Belanda sudah Muslim kerana ayat-ayat kosmologi. Ya, betul. Mereka mengkaji ayat seperti ini, dan mereka telah semakin ramai, dan dijangkakan kalau trend ini berlaku, simulasi komputer, simulasi matematik mengatakan tahun 2050 Eropah akan menjadi benua Islam. Subhanallah. Dan sebelah timur telah meninggalkan Islam sebanyaknya, tetapi sebelah barat menerima satu kaum tidak minat pada Islam, sudah hilang kemanisannya, maka dia akan diganti oleh satu kaum yang baru. Dan Eropah menunjukkan tahap seperti ini, dan kita lihat bahawa di Amsterdam sekarang majoriti
penduduk Islam, kerana mereka berlomba-lomba memeluk Islam, kerana mereka mengkaji sains yang ada di dalam Al-Quran. Sains semesta. Jadi kita harapkan pendengar-pendengar Salam FM dapat juga menghayati buku ini, Doktor, ya. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapat hidayah daripada Allah. Doktor, sebenarnya dalam kitab-kitab lain pun, agama lain tak ada menceritakan tentang alam kosmos ni, Doktor, ya. Kalau kita melihat the Old Testament, kita melihat the New Testament, yakni kitab asal Taurat, dia ada cebisan, tetapi bagi seorang Islam kita kena tawakuf. Sebab di perkara yang sama ada dalam bab Genesis disebut tentang kejadian alam semesta dan kemusnahan alam semesta, ada dalam bab Genesis dalam the Old Testament menceritakan perkara yang hampir sama dengan Al-Quran. Tetapi perkara ini dapat kita lihat perbezaan dan persamaan. Tetapi apa yang Al-Quran sebut ini ialah perkara yang autentik. Sebab kitab-kitab yang lepas kita tidak dapat pastikan autentisitinya. Dan Al-Quran, kitab yang sama yang kita warisi hari ini, itulah wahyu yang diturunkan, dihafal, disalin dan dibawa sampai kita secara mutawatir. Dan inilah sebab kita dapat berpegang, menunjukkan bahawa konflik antara sains dan agama tidak berlaku pada Islam, hanya berlaku pada selain pada Islam. Dan inilah yang memberikan kita kepada satu dimensi supaya kita kembali kepada dimensi tauhid. Pastinya. Jadi, Doktor, ya, soalan terakhir kita, Doktor, dalam pertemuan kita kali ini, Doktor, gempa bumi yang sering berlaku sekarang ni, Doktor, kita tengok sana sini gempa bumi. Jadi adakah semata-mata peristiwa alam atau ada hubungan dengan sunatullah? Apa penjelasan Doktor dalam hal ini? Iya, kalau kita lihat hadis-hadis yang banyak yang sahih menunjukkan bahawa di antara tanda-tanda kiamat ialah berlakunya yang kita sebutkan tadi, matahari, dan kemudian banyak berlaku gempa bumi. Dan kita lihat gempa bumi hari ini cukup banyak. Ya, betul. Setiap hari, Doktor, ada. Dan dalam tahun 2010 ini saja tak kurang daripada 4 kali. Satu di Chile, tak silap saya, di Iceland yang paling baru, Meksiko, di China, dan banyak tempat yang mengorbankan ratusan ribu manusia. Dan ini adalah di antara tanda-tanda bahawa kita sedang mengalami satu tanda bahawa kiamat ini adalah tanda kiamat semakin hampir. Dan ini ialah bukan perkara yang berlaku secara alam, hukum alam semata-mata yang disebut barat sebagai law of nature. Tetapi bagi orang Islam, setiap perkara semuanya adalah dengan iradah ilahi. Dan daun tidak gugur walaupun sehelai kecuali dikehendaki oleh Allah SWT. Dan apatah lagi peristiwa yang besar seperti ini. Dan kita lihat betapa supaya kita berfikir. Dan cukup menarik apabila kita melihat di Iceland begini. Bagaimanakah gempa bumi yang berlaku di kawasan ais yang kita jarang-jarang berlaku alami. Zaman moden ini dilihat daripada satellite dan sebagainya, dapat menggambarkan betapa dengan satu letupan di Iceland dia telah mempengaruhi seluruh kehidupan dunia. Bahkan di Malaysia pun hujan yang datang dalam April ini ada asid sulfit, kesan daripada muntahan daripada gunung-gunung yang pecah di Iceland. Menunjukkan dia telah mempengaruhi seluruh kehidupan dunia dengan satu letupan sahaja. Itu satu gunung sahaja. Bahkan katakan penerbangan telah tergendala dan pejuang kapal terbang juga telah jatuh kerana asap masuk ke dalam enjin, merosakkan sistem enjin. Dan inilah yang menakutkan F-15, 16 yang terbang di kawasan terbabit. Dan ini kita cuba bayangkan apa yang berlaku pada hari kiamat, yang bukan bukit yang pecah tetapi gunung, bumi kita yang kita tinggal ini yang pecah. Bumi yang kita pijak inilah yang pecah, bukan gunung yang pecah, bumi yang pecah. Bumi pecah bagaimana? Cuba kita bayangkan. Dan di situ ialah hanya keimanan yang menjawab persoalannya. Sains sudah tidak ada hak untuk menjawab persoalan tersebut. Dan apa yang kita lihat hari ini ialah sebahagian daripada sunnatullah supaya kita melihat. Dan dekat dengan kita ialah peristiwa Aceh. Tsunami yang berlaku di Aceh cukup menarik untuk kita perhatikan. Dan saya kebetulan baru balik pada Aceh baru ini, melihat bagaimanakah kesan daripada gempa bumi yang berlaku di bawah lautan, yang menyebabkan ombak yang besar berlaku, menimbulkan satu keinsafan yang mendalam. Satu peristiwa yang cukup menyentuh hati perasaan saya ialah sebuah kapal yang berada di laut ketika tsunami dilancarkan ke daratan sejauh 5 km. Kapal itu kapal besi yang sangat-sangat besar, yang saya tidak boleh bayangkan kekuatan tsunami membawa macam mana boleh daripada laut ke 5 meter ke atas daratan yang jatuh di atas rumah orang tempatan di situ. Dan ini ialah sebahagian daripada lonjakan air yang terbit daripada gempa bumi yang berlaku secara isolated, yang berlaku secara tempatan. Dan sekiranya seluruh dunia yang berlaku demikian pada hari Zulzilah, pada hari Zalzilah, pada hari kiamat, bayangkanlah apakah yang berlaku. Sebab digambarkan dalam Al-Quran, ini akan menjadikan kanak-kanak
Apabila mengalami peristiwa ini akan uban rambutnya bertukar menjadi putih kerana kejutan yang luar biasa. Jadi doktor, ya, begitulah perbincangan kita selama beberapa siri mengenai buku yang menjadi pilihan doktor, iaitu Al-Sama' fil Quran karya Dr. Zalzul An-Najjar, terbitan Darul Ma'rifah Lubnan tahun 2007. Terima kasih doktor kerana sudi berkongsi pengetahuan dengan kita di Radio Malaysia Jakim Salam FM. Dan insyaAllah doktor, apakah agaknya buku yang akan kita bincangkan lagi pada minggu hadapan? InsyaAllah kita cuba lihat buku yang berkaitan dengan Islamic Jerusalem. Yes, yang ditulis buku yang oleh menarik, Abdul Fattah Al-Waisi, seorang tokoh ilmuwan Islam yang terkenal hari ini. Ya, jangan lupa saudara, kita ikuti ulasan buku yang bertajuk Meneroka Identiti Islamic Jerusalem pada minggu hadapan. InsyaAllah bertemu lagi di lain siaran. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Makrofa Ismail, pensyarah dari Universiti Putra Malaysia. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus setia mendengar siaran Radio Malaysia Jakim Salam FM. Sehingga bertemu lagi. Salam berkuah daripada saya Nur Azlin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.